Motor dah servis dah. Duit raya dah spend dah dekat saving motor ni. Banyak lagi duit raya ni. Siap dah Adam Nak spend kat mana lagi lah. Bang, Assalamualaikum. Kenapa bang? Nampak macam nak spend duit raya lagi je bang. Spend duit raya bang, tu lah bang. Tak tahu nak spend kat mana ni bang. Saving motor dah buat dah. Yang penting dah buat kan. Yang penting semua dah buat dah. Saya ada satu cadangan. MSI bukan ada MSI semua je bang. Kita ada MSI RC Empire. Tak tahu ke? Baru tahu bang. Tapi dah lama dah saya simpan hasrat jemaah RC bang. Abang tak tahu tempat kan? Tak tahu bang. Rugi. Tempat dia. Okey, motor biar parking dulu. Motor dah siap. Okey. Abang ikut saya. Serius abang ada kedai RC bang? Jauh bang, jauh. Jauh eh? Jauh. Aduh. Dekat Saya tak malah jauh jalan. bang. Sebelah ni je bang. Oh sebelah. Duit raya ada banyak lagi kan. Tapi takut-takut kan nak spend ni bang. Tak apa, banyak bang. Kita ada banyak pilihan. Banyak bang. Jom masuk. Abang, jom bang masuk. So untuk mengetahui abang, kita dah start buka raya daripada raya ketiga. Hari Selasa kita dah buka dah. Kalau abang tengok dekat sini, orang pun dah datang dah bang. Boleh cari RC apa abang nak. Kita ada RC mainan, RC tak mainan pun ada, RC dewasa pun ada. Dan untuk pengetahuan kita pun ada repair. Jom bang, kita follow. Abang tengok. Kalau abang tengok sekeliling kat sini pun orang dah start datang dah. Sebenarnya raya pertama pun dah cari RC dah bang. Kalau untuk pengetahuan abang. Oh banyak agak menarik kat sini bang Ya bang, jom bang. Sini. Kita interview salah satu customer bang kat sini. Salah bang ni. Jadi kita punya bomen bomen Faiz tak bang. Jadi gurau je bang. Ya bang betul. Okey. Salah pula. Jom sini. Bang, interview sikit boleh bang? Boleh. So, ni random je Bang, dari mana? Siti Wangsa. Dekat je. Kampung? Kampung kat sini je lah. Oh, kampung kat sini. Tapi start hari raya keempat dah bang sebut MSH jadi macam mana pun raya keempat raya pun dekat MSH bang Bang, nama dan dari mana? Azim, Siti Wangsa. Baik. Jadi kita pusing-pusing bang, abang pusing-pusing dulu Okey bang, nampak. Saya nak interview lain. Jom bang, jom mari. Random. Abang jangan lari Saya nak interview seorang ni. Mari bang. Masuk mari. Okey bang, nama dan dari mana bang? Saya Meng daripada Sungai Buloh. Saya dapat tahu daripada MSH ni daripada kampung. Oh, dari kampung Perak. Mau Perak? So abang dari Perak? Saya kampung kat Perak, so kerja dekat sini. Okey, so saya nak tahu abang balik kampung raya ke berapa, datang ke KL raya ke berapa? Baru je sampai pagi tadi. Terus datang ni. Hari ni hari Rabu. Beraya kelima dah datang MSH. Jadi bang, abang enjoy RC kat sini. Sambal banyak-banyak bang Okey. Sosial tu semua Okey, jom. banyak. Banyak bang Rambang mata. Macam kau boleh je datang. Jadi jom kita interview yang lain. Waktu ni je bang, waktu ni kita nak interview bang. Jom kita nak interview lagi. Jom. Saya tak tahu kenapa diorang nak beraya kat sini. Baru raya kelima diorang dah sambal kat MSH. Jom. Nama dan dari mana? Nama Azwan, asal pada Perak juga lah. Dari raya ke berapa datang KL? Sama lah. Kita orang juga sekali. Okey. Kita main sampai lebih kurang malam lah, semalam pun sampai. Macam mana boleh raya kat MSH ni bang? Baru raya kelima ni bang. Baru raya kelima ni macam mana? Asalnya dia yang racun ni main RC semua nak datang tengok RC kan. Sebab semalam memang plan lah nak datang sini message tengok. So kawan pengaruh rakan sebaya ni semua ni. Tapi tak apa bang, pengaruh yang baik Betul. So abang enjoy Okey. jalan-jalan. Sambal apa yang patut bang Betul. So abang stay KL lah. Saya Perak. stay kat China sekarang. Oh okey. Ni cuti. Kerja luar China pun datang okey. Jadi kita pusing-pusing lagi jom. Nampak bang, nampak tadi kita masuk kedai kan. Berapa ramai lah yang datang walaupun raya ke ni. Itu semua nak habiskan duit raya bang. Menarik. Tu lah. Ramai juga orang beraya kat sini Jadi saya nampak duit raya abang banyak lagi tadi. Jadi abang boleh pilih spend ikut poket bergantung pada apa yang abang nak. Kita harga daripada RM99 ke atas. Oh, ada So ikut poket. Duit raya abang tadi kalau boleh saya nampak dengan RM1 je bang. Dah boleh start menabung lah tu. Dapat duit raya, dapat bonus company, dapat bonus raya, abang simpan dulu yang mana perlu, yang mana kena spend, yang mana kena akan simpan in the future. Kita spend ikut poket, manage kita punya duit sebetulnya. Dah simpan duit, baru kita enjoy. Jom ke MSH.